Terima kasih Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Patut Tiga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan ini yang mana belanjawan kali ini dengan tema membangunkan Smart Selangor yang peduli yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Datuk Menteri Besar telah pun menetapkan Smart State sebagai satu agenda negeri. Antara lain, belanjawan 2016 ada disebutkan mengenai pembangunan Sungai Kelang, Pelan Induk Pengangkutan Awam Selangor, TOD ataupun Transit Oriented Development, perancangan pengurusan sisa pepejal yang mana ianya merupakan pembangunan fizikal yang begitu mampat dan cantik dan perlu dilaksanakan di Selangor. Dicadangkan agar semua inisiatif ini diletakkan di bawah satu kerangka yang lebih strategik untuk menjana potensi negeri Selangor ke tahap yang lebih tinggi. Tuan Timbalan Speaker, saya mencadangkan selain perkara yang dinyatakan di atas, sebagai contoh, kita mahu negeri Selangor juga mengamalkan dan mengambil beberapa perancangan yang telah dinyatakan oleh United Nations dalam pembangunan bandar dan juga pembangunan negara, iaitu kalau boleh kita mahu elemen-elemen peringkat global seperti pelancaran United Nations Sustainable Goal 2015 yang menggantikan UN Millennium Development Goal MDG, ataupun menyedari satu pendekatan holistik termasuk penggunaan kriteria livable city, atau kalau ada bahasa Melayunya dipanggil berdaya huni, ya, dan juga Monacle the Most Livable City Index diambil ukuran. Apa yang kurang sedikit di dalam perbelanjaan bajet kali ini, kita lihat aspek keselamatan ataupun personal safety untuk memastikan jenayah tidak meningkat di negeri Selangor ini mungkin tidak ada ataupun tidak dinyatakan berapakah perbelanjaan yang ingin diberikan. Oleh itu saya merasakan rakyat negeri Selangor sudah sampai masanya untuk merasa aman dan selamat duduk di negeri ini selain daripada kita mengukur dalam aspek-aspek yang lain. Tuan Timbalan Speaker, bila dapat digabungkan segala cadangan-cadangan yang telah dibuat oleh adun-adun sebelum ini, termasuk adun Kajai yang telah pun memberikan satu cadangan inovatif state, adalah baiknya jika semua komponen yang sudah diumumkan dalam belanjawan 2016, terutamanya Smart State, peluang untuk negeri Selangor juga menggabungkan konsep sustainable and livable state ataupun negeri yang lestari dan negeri yang berdaya huni ini diletakkan supaya akhirnya Smart State merupakan di antara elemen holistic state yang perlu kita ambil kira. Ini akan menjadi satu penanda aras baru pendekatan pembangunan untuk negeri Selangor kerana semua elemen dan komponen sudah sedia ada, hanya diperlukan adalah untuk disusun atur dalam satu dasar pembangunan negeri yang lebih terurus dan terarah. Tuan Timbalan Speaker, saya ingin menyentuh tentang isu-isu yang berbangkit yang dinyatakan di dalam belanjawan tentang isu wanita. Saya ingin berkongsi dan ingin menyatakan di sini bahawa Kerajaan Negeri Selangor perlulah mempamerkan segala keseriusan ataupun keseriusan dalam mensejahterakan dan mempeduli aspek isu-isu wanita Selangor. Di antara perkara yang perlu dilaksanakan bagi memperlihatkan keseriusan ini adalah dengan mengambil cadangan-cadangan daripada UN Women Progress of World Women 2015-2016 dengan izin, iaitu pertama, Kerajaan Negeri Selangor juga mesti menekankan atau mencipta lebih pekerjaan untuk wanita bagi meningkatkan status ekonomi mereka, terutamanya bagi wanita ibu tunggal dan wanita-wanita yang memerlukannya. Saya rasa program yang dilaksanakan oleh Hijrah itu telah pun memula langkah, tetapi aspek ataupun untuk mencipta lebih banyak peluang-peluang ekonomi perlu diberikan penekanan. Yang keduanya, jaminan keselamatan keuangan sepanjang hayat wanita untuk mesti diutamakan dan mesti jelas mekanismenya. Saya rasa caruman wanita Selangor yang telah pun diwar-warkan ataupun diminta oleh adun-adun sebelum ini perlu dan wajar diberikan ataupun diberi tumpuan dan dikaji supaya akhirnya dapat dilaksana. Yang ketiganya, kerajaan yang prihatin wajar melabur dalam perkhidmatan yang gender responsif. Yang keempatnya, memaksimumkan sumber untuk mencapai kesaksamaan substantif. Kelima, memberi sokongan padu pada organisasi wanita dalam menuntut keadilan dan membentuk agenda polisi di semua peringkat pembuatan dasar. Komitmen Kerajaan Selangor untuk melihat 30% wanita di semua peringkat ini perlu diberikan penekanan dan program pembangunan kepimpinan mestilah ditekankan. Yang keenam, Kerajaan Selangor mestilah mengurangkan pengasingan pekerjaan dan jurang pendapatan gender
ataupun gender pay gap dengan izin. Yang ketujuh, Kerajaan Negeri Selangor mestilah mengiktiraf dan mengurangkan dan mengagihkan semula kerja penjagaan yang tidak berganjaran dengan izin unpaid care dan tugasan rumah tangga ataupun domestic work yang mana ianya perlu, ya, selain daripada affordable care yang telah kita buat, perlulah diberikan tumpuan. Yang ke-8, menyediakan environment yang sesuai untuk merealisasikan hak-hak wanita. Yang ke-9, yang ini saya yakin ianya adalah satu perkara yang penting, iaitu menggunakan standard yang diperakui hak keinsanan atau maqasid syariah untuk mengolah polisi dan sebagai pemangkin atau pendorong perubahan. Dan akhirnya ke-10, walau bagaimanapun kita bincangkan aspek wanita, menjana data dan maklumat sebagai bukti untuk membuat penilaian tentang kemajuan status dan hak ekonomi dan sosial wanita mesti diberi tumpuan. Oleh itu, pastinya ia tidak cukup hanya dengan peruntukan sebanyak 3 juta ringgit yang telah dinyatakan. Saya mohon supaya kalau diambil kira 10 perkara yang di atas ini, insya-Allah perbelanjaan itu sepatutnya dan wajar ditambah untuk masa-masa yang akan datang. Tuan Timbalan Speaker, alhamdulillah Hasrat Kerajaan Negeri meletakkan belanjawan sebanyak walaupun 3 juta kepada PWB sahaja, tapi beberapa aspek-aspek di dalam PWB mestilah ditingkatkan. Sayugia diingatkan sejauh mana perkara ini boleh menjadi kenyataan. Saya agak bimbang kerana kebergantungan kejayaan PWB ini ataupun Pusat Wanita Berdaya ini adalah kepada sejauh mana berdayanya penyelia-penyelia yang telah kita lantik. Oleh itu, saya harap konsep pemberdayaan mestilah benar-benar dihayati dan dibekalkan kepada wanita, bukan hanya menurut atau memenuhi masa lapang yang ada. Seorang penyelia adalah menjadi nadi kepada perkembangan positif sesebuah pusat wanita berdaya. Oleh itu, saya harap program-program yang menyeluruh, yang mungkin dalam usaha, dalam konteks Pelan Tindakan Wanita Selangor, yang mesti menyentuh ke semua 12 bidang fokus dengan 11 kelompok sasaran wanita yang perlu diberikan pengiktirafan ataupun diberikan tumpuan. Oleh itu, saya harap satu SOP yang jelas wajar dibekalkan dan penggunaan kewangan juga wajar dinyatakan, insya-Allah. Akhirnya, persoalan yang ingin saya timbulkan ada 3 perkara dalam aspek wanita ini. Bagaimanakah gagasan Smart Selangor ini dapat menjadi agenda pemberdayaan wanita diletakkan di tahap keutamaan, terutama bagi memastikan agenda membangunkan kapasiti wanita yang ditekankan dan bagaimanakah kaitannya dalam membangunkan Smart Selangor yang peduli, yang berpusatkan masyarakat ataupun people centric. Yang keduanya, saya memohon kepada Kerajaan Selangor mengemukakan satu pelan perancangan yang lengkap. Kalau telah ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya harap dalam bajet 10 tahun, roadmap yang akan 10 juta, roadmap yang akan dibentangkan untuk akhirnya terhasil Smart Selangor ini, mestilah diletakkan elemen pembangunan wanita juga di situ. Dan yang ketiganya, Tuan Timbalan Speaker, walau bagaimanapun belanjawan 3 juta ini terlalu amat kecil. Saya mohon supaya kalau saya buatkan peratusan, ia hanya 0.02% daripada bajet pembangunan yang ada. Jadi saya mohon supaya Kerajaan Selangor melebarkan lagi pendekatan dan bantuan kita ataupun pembangunan kepada wanita. Seterusnya, Timbalan Speaker, saya ingin menyentuh tentang aspek smart people yang dinyatakan oleh Yang Muhammad Datuk Menteri Besar. Saya yakin satu negeri yang baik itu bermula daripada individu yang baik, ataupun yang kalau kita kata smart people, maknanya akhirnya kita mesti ada individu yang baik, selepas itu keluarga yang baik, dan akan lahirnya masyarakat yang baik. Jadi apakah perancangan Kerajaan Negeri Selangor sehingga melahirkan smart keluarga yang kita ingin adakan ataupun ingin wujudkan? Apakah bentuk-bentuk program khusus ini dan bagaimanakah ianya dapat diperjelaskan agar akhirnya pembangunan sosial dan pembangunan fizikal dapat kita jalinkan dan akhirnya smart keluarga akan dapat direalisasikan. Jadi saya tidak nampak apakah usaha-usaha yang perlu kita susun sebaik mungkin selain daripada affordable childcare yang dinyatakan, tetapi saya lebih lihat supaya aspek pembangunan family ataupun smart keluarga ini dilihat dalam 2 bentuk, pembangunan sosial dan pembangunan fizikal. Jadi untuk itu saya cadangkan supaya Kerajaan Selangor mengambil ukuran Family Happy Index yang sebenarnya dalam Malaysia tak masuk pun dalam Happy Family Index di dunia ini kerana kita terkeluar, tetapi saya ingin supaya Kerajaan Negeri Selangor memulakan
hala tuju melihat kepada Family Happy Index ini supaya akhirnya Selangor menjadi penerajui kepada program pembangunan keluarga. Akhirnya saya ingin menyatakan tentang program Affordable Children Care yang mana PBT disarankan mengkaji garis panduan. Saya ingin menyatakan sebenarnya kalau di Batu Tiga banyak tanah-tanah yang telah pun di dalam perancangan yang diletakkan lokasi itu untuk tadika dan taska. Tetapi sehingga sekarang ianya terbiar dan dibiarkan semak samun. Ya, tapak-tapak itu tidak dibangunkan. Ya, saya boleh beri beberapa contoh di jalan 20/1C, 18/4, Seksyen 19, Seksyen 24, banyak tanah-tanah yang sedia ada tetapi dibiarkan begitu saja. Jadi saya mencadangkan supaya kerajaan memulakan tapak-tapak ini semua di bawah Majlis Bandaraya Shah Alam. Jadi saya cadangkan supaya ia dimulakan di tapak-tapak yang sedang ada. Akhirnya saya ingin menyentuh tentang kajian dan R&D banyak kali akhir ni buat. Yang ini akhir point. Saya mohon supaya sebagaimana yang Sungai Panjang sebutkan, kita tahu ada peruntukan banyak tentang untuk membuat kajian dan sebagainya. 10 juta untuk Roadmax, 15 juta untuk komprehensif pembangunan Sungai Kelang. Tetapi saya harap supaya semua kajian-kajian ini diambil 2-3 pelajar daripada UNICEF untuk bersama dengan kerajaan untuk membuat kajian supaya akhirnya mereka ini akan dapat melaksanakan ataupun dapat pengalaman dalam membangunkan Selangor bersama. Untuk pembangkang di sana, saya rasa jangan risaulah tentang Selangor, ya. Sebab bagi kami ada-ada kerajaan ni asal bukan UMNO BN, insya-Allah kami akan terus bekerjasama untuk memastikan rakyat Selangor akan terbela. Dan untuk itu saya harap saya akhiri dengan pesanan ikhlas saya kepada Datuk Menteri Besar, teruskan belanjawan yang berhemah, langit tidak selalu cerah, simpan untuk masa susah. Harap-harap keadaan ekonomi global yang ada ini tidak menjadi kesan kepada negeri Selangor. Dengan ini Batu Tiga mohon menyokong.